Alright, so kat sini kita nak gunakan exercise menggunakan bench dan juga dumbbell. So saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita gunakan dumbbell buat exercise nama hip thrust. Okay, so hip thrust ni dia punya target muscle adalah kita punya paha bahagian belakang. Sama juga macam kita buat hamstring lying leg curl tadi tu kan. Sama. Okay, so duduk dulu. Alright, letakkan dumbbell dekat atas kita punya hips, alright. Then you move one step forward, both leg right and left. And then you roll down your body. And then you move forward a bit more, roll down. Dan make sure you punya bahagian pinggang ni ataupun bahagian belakang ni berada dekat atas bench. Okay, dan ke depan lagi. Alright. Slowly angkatkan weight, letak dekat atas paha. Tapi kalau weight tu berat, kita boleh minta tolong orang lah, tak ada masalah pun. Okay, dan tuck in your chin. Okay, dagu mesti tuck in, stomach in, tarik nafas. And then you thrust. Okay, so you hip you kena thrust. Alright, so dia akan target muscle kita punya bahagian hamstring dia kat sini. Okay, so tarik nafas. Hembus, so you akan rasa bebanan dekat atas kita punya hamstring. Sama juga, kita boleh buat sebanyak 15 kali, 12 kali, 3 set. Okay? Dan pastikan berat yang anda gunakan tu berat yang sesuai untuk anda. Kalau rasa terlalu berat, anda akan rasa lower back pain, dekat shoulder pain. Start lah semua tu. Okay? So, pastikan mulakan dengan berat yang ringan dan rasa macam, oh, boleh tambah berat. Dan boleh naik berat-berat yang lain. Alright. Okay, so seterusnya kita akan buat exercise chest. Exercise kita, chest press dan juga chest fly. So, kalau anda nampak bench kat sini, anda sebenarnya boleh gerakkan bench ni. Kalau anda nampak dekat hujung tu ada wheels. Dan dekat bahagian sini ada tempat pemegang. So, what you do, you squat down. Okay, you don't hunch your back. You squat down, pull it up, and then adjust. Macam tu. So, adjust lah ikut kemampuan yang anda mahukan. Okay? Dan, bahagian ini, anda boleh pull dan lower it down. So, untuk kita buat yang chest press yang biasa. Tapi setengah orang suka buat incline chest press kan? So, you boleh naikkan. Incline chest press mungkin dalam 45 darjah. Like here. Okay? Tapi hari ni kita buat yang biasa saja. Okay. So, kita ambil dumbbell yang ikut kesesuaian kita. Okay? Dan kita duduk macam ni. Alright. So, you angkat dulu dumbbell. Gunakan paha. And then you rollkan body you ke belakang. Okay, pastikan tapak kaki berada dekat atas lantai. Dan kalau rasa macam sakit pinggang, letak je kaki kat atas. Supaya back you become straight dan flat. This position starting dia, tarik nafas. And then you hembus. So, bentuk dia macam bentuk A. So, you buat bentuk A. Kat sini A punya kaki tu. Dan kat sini A punya bucu. So, bila anda buat macam ni, memang betul dapat rasa dekat bahagian chest. Anda tak boleh buka terlalu lebar tau. Nanti sekarang anda akan rasa dekat bahagian bahu. So, kita nak elakkan. Bukan macam ni Tak nak tau. Dia ada movement. Kat sini, dia kena movement. Daripada bawah, tolak. Rapatkan dumbbell dekat atas. Sebab kita punya muscle dekat bahagian dada tu bentuk dia transverse. Bentuk dia ada bentuk lah. Okay? So, dia bukan straight macam tu. So, inhale. Exhale. Alright. Dan memang you akan rasa dekat you punya bahagian chest. So, breathe in. And then exhale out. Inhale. Squeeze your chest. Exhale. So, you boleh buat sebanyak 12 ke 15 kali. 3 set. Macam mana nak bangun daripada sini, coach? Letak je dumbbell ni kat bawah. Safety. Alright. Then drop your leg down. Then pull your body up. Okay, so jangan risau kalau anda rasa macam berat lah, tak boleh nak buat lah. Just let go je of the dumbbell. Sebab biasanya kalau kita pergi gym, memang dia punya mat tu rubber. So dia memang boleh absorb shock. So tak ada masalah untuk anda just lepaskan je dumbbell dekat atas bench. Okay, so itu exercise yang pertama, which is chest press. Okay, so kita nak buat chest fly. Sama juga, you just pull the leg up and then go back. Knees up. Kalau anda rendah macam saya, knees up lah. Kalau kaki sampai ke atas lantai, tak ada masalah. Alright. So, position starting dia macam ni. And then you open up your chest. Tarik nafas. Tak perlu sampai bawah. Halfway sahaja macam ni. Rasakan tekanan dekat dada. And then squeeze it out back. And then pastikan bahagian siku bukan lurus. Tak nak bend sikit. And then exhale. Tarik nafas.
Squeeze your chest. Close it. Slowly movement, tak perlu laju-laju. Exhale. Alright. Cara yang salah kadang-kadang orang buat is macam ni. Dia gerakkan dia punya siku. Ini salah tau. Okay. You tak target you punya chest. Okay. So you punya movement is you lock your siku. Tapi pergerakan tu dekat bahagian bahu. Dan rasakan dekat bahagian muscle dekat kita punya chest. Tarik nafas. Hembus. So sama juga kalau rasa macam berat, dah tak larat, letak je. Lepaskan je dumbbell kat bawah. And then boleh bangun. Slowly. Okay. So itu sahaja untuk kita punya chest fly dan juga chest press. Sama juga chest fly boleh buat 12 ke 15 kali, 3 set, 4 set, up to you. Dan berat pun ikut keselesaan anda. Okay. So kita nak buat exercise untuk kita punya biceps curl. Biceps kita nama exercise tu bicep curl. Okay. You take any dumbbell ikut kesukaan you dan keselesaan dan kemampuan you. Then what you do from this position. Alright. And then you just make sure your stand is straight lah. You tak ada macam terlalu rapat macam ni ataupun terlalu lebar. Okay. Pastikan you stabil lah. Okay. Dumbbell dekat bahagian depan. Rapatkan siku dekat bahagian badan. And then tarik nafas. Hembus. So breathe in. Breathe out. Inhale. Exhale. Okay. So, ada setengah orang buat dalam cara yang salah. Maksudnya dia macam ni. Terlalu menggerakkan siku. Ada yang buat macam ni. Okay, kita tak nak you hayun-hayunkan tangan Kita nak kalau boleh you static je badan you. Siku you static. Badan tegak, posture tegak. And then you just pull it out. Tarik nafas. Hembus. So, itu adalah exercise untuk kita punya bicep. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara-cara untuk buat tricep extension. So what you do, cara pegang dia adalah tangan macam ni, masukkan in between. Supaya placement dumbbell ni berada dekat atas tapak tangan anda. Okay, so placement macam ni. Lagi satu tangan, support dekat bahagian belakang. So pergerakan dia macam ni. Okay, and then bawa belakang macam ni. So this position, tarik nafas. Hembus. Breathe in. And then hembus. So setengah orang buat terlalu ke belakang. Okay, ada setengah orang buat buka dia punya tangan. Salah ya. Tangan you kena close. So that you boleh betul-betul rasa dekat bahagian tricep muscle. So push it up. Alright. You can do single arm. You can do 2 arms. Tak ada masalah. Tapi kalau anda rasa macam pull dekat lower back, anda boleh duduk dekat atas bench. Buat ke pergerakan yang sama tapi dalam keadaan duduk. So breathe in. Breathe out. Alright. So exercise yang ketiga kita boleh buat untuk kita punya bahu, iaitu shrug ataupun kita boleh buat shoulder press. Buat shoulder press dululah. Okay. So shoulder press is when sama juga stance dia berdiri macam kita buat bicep curl dan tricep extension. Press. So bring the dumbbell near your ear. Pusingkan dumbbell dalam bentuk horizontal macam ni. Tarik nafas. Stomach in. Hembus. Okay. Movement dia sama macam bentuk A juga. So this is A punya kaki dan ini A punya bucu. Okay. Tarik nafas. Hembus. So far tak banyak lagi lah kesilapan yang orang biasa buat menggunakan shoulder press ni. Sebab dia punya movement dia sangat simple je. Tapi setengah orang macam dah tak larat kan. So boleh tukar weight dia yang paling ringan. Alright. So exercise yang keempat, saya akan tunjukkan shrug. Shrug ni pun untuk kita punya shoulder juga. So sangat simple. Ni semua orang boleh buat. So pegangkan dumbbell dekat bahagian kiri dan kanan dan just shrug it up, naik atas. Alright, so tarik nafas. Hembus. So ini sangat-sangat bagus untuk mereka yang senang ada tense shoulder, neck tense kan. So boleh tarik nafas. Hembus. Breathe in, breathe out. So semua exercise yang saya tunjukkan tadi, anda boleh buat sebanyak 3 kali, 3 set, 4 set, 12 ke 15 kali ikut kemampuan dan berapa berat yang anda mahukan. Okay, terima kasih.